Dah lama tak nampak. Sibuk sangat ke kerja-kerja akhir ni? Encik Haikal, ada urusan ke hari ni? Tak bagi tahu saya pun. Nak jumpa saya buat jadi temu dulu sebelum jumpa hari ni. Kenapa je? Saya tahu proses kawalan sekarang kan. Ini terima hadiah kecil saya sebagai penghargaan. Apa ni Encik Haikal? Saya rasa dia ni macam salah. Sebab memang betul pun syarikat saya ni proceeding untuk pemeriksaan syarikat ni keseluruhan ni memang ketat. Kini kami betul-betul komited dengan projek ini. Banyak yang susah kami lakukan untuk mendapatkan kelulusan hari ini. Kami hanya berkata di tangan awak saja. Jadi tolonglah saya ini. Baik, nanti kita beri saya masa untuk fikirkan tentang awak permohonan ini. Boleh? Ya, saya tengok dari internet permohonan yang lebih saya tutup, ada yang mati, ada yang cedera. Faris, kamu tak perlu percaya pun semua di dalam internet tu. Semua tu menipu lah. Ayah pun tahu bahan binaan itu tidak kualiti. Kenapa ayah luluskan? Faris, sebenarnya ayah tak ada pilihan. Itu je satu-satunya langkah untuk ayah selamatkan syarikat ayah. Ayah, bala ke duit itu? Ayah buat saya hilang hormat kepada ayah. Faris, Awak sedar tak tanda tangan awak menyebabkan bangunan runtuh, 3 orang cedera, seorang mati? Saya ingat urusan ni biasa je. Saya tak sangka ada orang nak buat siasatan macam ni. Dan saya tak tahu pula sampai boleh jadi kematian dan kecederaan dalam company saya. Tapi awak sudah salah dah. Masa awak ambil duit itu, awak dah khianat tugas awak. Saya tahu saya bersalah tuan. Maafkan saya tuan. Saya harap tuan dapat pertimbangkan hukuman yang ringan kepada saya. Sebab saya ada anak dan keluarga untuk ditanggung. Saya tak sanggup biar mereka menderita atas kesalahan saya. Maafkan saya tuan. Dan kini Kimi disabitkan kesalahan rasuah atas amaun 3 juta. Kimi juga sudah kehilangan kerja, nama baiknya dan keluarga. Beliau mengingatkan tiada siapa akan tahu, tetapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Ayah kata buat semua ni untuk saya. Tapi sebenarnya saya nak ayah yang jujur dan boleh dibanggakan oleh keluarga. Ingatlah, setiap duit haram ada harganya. Rasuah tak beli bahagia, dia membawa kehancuran.